Okay guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera geng. Hari ni Panji nak bagi tahu korang sebuah lagi kereta Proton Persona yang dah ready Puspakom. Korang sendiri dulu tengok, Panji ada dekat Puspakom sekarang ni. Baru je keluar daripada inspection. So, kalau korang berminat untuk kereta ni, korang kena stay tune sebab Panji nak buat review sambil test drive untuk korang. Oh my god! Wow! Okay guys, so inilah dia waktu Panji test drive untuk korang. Korang sendiri boleh tengoklah dalaman dia, dashboard dia tak ada pecah, masih lagi cantik. Kereta ni dia datang dari tahun 2016 Korang sendiri boleh tengok, dia punya Android player masih lagi berfungsi dengan sangat-sangat baik. Korang boleh dengar, dia punya sound system pun masih lagi sedap, tak ada masalah. Okay, so aircon dia masih lagi sejuk. Engine dia tak ada apa-apa masalah ataupun bunyi pelik-pelik. Korang boleh tengok sendirilah. Dia dah, interior dia dalaman ni pun dah make up cantik-cantik dah. Tapi mileage biasalah geng, dia tinggi sikit. Kereta tahun 2016 biasalah geng. Aircon dia pun sejuk Walaupun Panji buat tengah sekalipun, dia masih lagi sangat-sangat sejuk, tak ada masalah apa-apa. Korang boleh tengok sendirilah, bahagian dalaman dia ni memang sangat-sangat cantik Memang masih lagi selesa, tak ada masalah. Okay guys, so sekarang Panji dah selamat sampai di office AR Viewer. Untuk kereta ni, korang minat tak minat, Panji dah pun review untuk korang, Panji dah test drive untuk korang. Apa je lagi yang korang tak cukup? Untuk harga kereta ni, Panji nak lepaskan dengan harga 17,000. Siap tukar nama dan Puspakom. Lagi cas Puspakom tu semua korang jangan risau, Panji dah siap belanja untuk korang. So kalau korang minat kereta ni, korang boleh contact nombor yang ada dalam video. Like, komen dan juga share supaya korang tak terlepas next update daripada Panji. See you next video. Assalamualaikum.